أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, pagi ni kita akan belajar satu tajuk baru, muka surat 15. Kita akan khatamkan kitab ni sebelum, insya-Allah sebelum akhir Ramadan, mungkin 20 Ramadan kita dah khatamkan kitab ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kitab ini saya karang sendiri dengan izin Allah. Dengan izin Allah, siap sebelum Ramadan kita dah mula pengajian kilat di Masjid At-Taibin. Jadi pagi-pagi subuh memang kita guna kitab ini sebagai muhasabah, sebagai motivasi kepada kita semua sepanjang Ramadan, insya-Allah. Saya minta, mohon kawan-kawan dapat sharekan, insya-Allah. Semoga sesiapa yang sharekan majlis ilmu, majlis agama, majlis tentang akhirat, fikir akhirat, bina akhirat, semoga Allah SWT jadikan dunia, seluruh dunia sharekan kebaikan dan manfaat untuk dia hari ini, insya-Allah. Jom ikut saya baca doa pagi. Baca doa pagi. Baca doa sunnah yang Nabi ajar, doa pagi. Banyak, antaranya salah satu ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Doa pagi-pagi. Baik, kita terus ke pengajian kitab kita, insya-Allah. Mengenal keburukan. Mengenal keburukan. Audio okey tak? Amin, amin, amin. Kalau ada amin tu audio okey lah. Mengenal keburukan. Sebahagian cerdik pandai berkata mengenal penyakit adalah salah satu cara mengetahui penawar. Ketahuilah wahai saudara dan saudariku, Allah Jalla Jalaluh telah mengilhamkan kepada para hambanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Oleh itu wajib bagi kita berusaha untuk mempelajari ad-daqa'iq minal manhiyat. Wajib kita pelajari ad-daqa'iq minal manhiyat, yakni yang halus-halus dari perkara larangan agama. Jadi kita kena dalami ilmu yang memberitahu kita tentang perkara-perkara larangan-larangan agama yang halus-halus. Yang halus-halus, yang duduk di sudut-sudut yang tersembunyi, yang kita tak tahu, yang kita tak perasan. Jadi yang ni kena ambil tahu. Supaya apa kita ambil tahu perkara-perkara yang kecil-kecil, yang bahaya-bahaya yang tersembunyi ni, supaya lorong yang kita lalui menuju kematian sentiasa terang dan aman. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Asy-Syams. Demi diri manusia dan zat yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Demi diri manusia dan zat yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya. Allah dah cipta kita, Allah Ta'ala bagi ilham kepada kita pula, petunjuk pula jalan yang membawa kepada kejahatan dan mana jalan membawa kepada ketakwaan. Allah tak cipta kita dan biar kita terkotang-kanting, terkapai-kapai, membuat pilihan sendiri, mengolah kehidupan, mencari pedoman. Tak, Allah sediakan kepada kita ilham-ilham rabbaniyah, ilham-ilham ilahiyah. Baik.
Tidak ada kaum yang akan mencapai kemerdekaan sehinggalah mereka berilmu dengan kebenaran. Baik, ayat sini yang ini ialah inspirasi daripada sahabat-sahabat, saudara-saudara keluarga kita di Palestin. Jadi ayat ini saya buat dengan izin Allah. Dapat idea dari mana? Dari melihat seluruh penderitaan saudara kita di Palestin dan mengkagumi perjuangan dan penentangan mereka terhadap penjajahan Zionis. Baik. Tidak ada kaum yang akan mencapai kemerdekaan sehinggalah mereka berilmu dengan kebenaran. Penting, berilmu dengan kebenaran. Berilmu dengan kebenaran. Mesti tahu yang mana hak, yang mana batil. Maksudnya satu kaum tak akan mencapai kemenangan sehingga mereka mengeluarkan diri mereka dari kejahilan, mengetahui apa hak mereka. Jadi orang Palestin, mereka tahu hak mereka. Mereka berilmu dengan ilmu yang sebenar. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu apa kezaliman, apa itu pencabulan. Yang kedua, menolak kezaliman. Dan mereka memiliki iman, jati diri. Mereka memiliki kepribadian yang tulen. Mereka mempunyai sensitivity. Menolak kezaliman. Jadi kezaliman itu harus ditentang. Kezaliman harus kita bangun, berdiri di hadapan kezaliman, walaupun kezaliman itu gergasi, walaupun kita orang kerdil. Bangun berdiri di depan kezaliman. Jangan biar kezaliman memamah kita, melahap kita, membaham kita. Serta memusuhi kelicikan dan kejahatan para penjajah. Penjajah kat sini yang saya masukkan dalam jiwa saya ketika saya letak perkataan penjajah ini. Bayangannya ialah, maksudnya ialah apa yang berlaku di negara di Palestin, yakni Isra ataupun Zayo. Mereka itulah. Jadi ambil pedoman dari itu. Palestin telah pun memberi idea kepada saya, ilhamkan satu perenggan, separuh perenggan ini. Apa dia? Untuk capai kemerdekaan mesti ada ilmu kebenaran. Tolak kezaliman. Musuhi kelicikan. Menjadikan kelicikan dan kejahatan mereka itu musuh. Bukan mereka saja, kelicikan dan kejahatan itu adalah musuh kita. Jadi baru kita akan capai kemerdekaan. Kita akan mula duduk di atas, mula melakukan proses pemerdekaan diri kita. Nafsu dan syaitan ialah musuh yang tidak akan berehat. Nafsu dan syaitan ialah musuh yang tidak akan berehat dari pekerjaan mereka untuk menggoda anak Adam, supaya jiwa dan roh mereka dapat diperhambakan sampai ke neraka Jahannam. Inilah apa nama kerja syaitan, iblis dan syaitan. Iblis syaitan ni tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, mereka tak ada cuti. Kita ada cuti, kita kerja ada cuti. Kerja bank ada cuti, kerja hospital ada cuti. Ada cuti, kita ada rehat. Kita tidur, penat tidur. Syaitan tak ada tidur, dia tak ada cuti. 24 jam dia usaha nak cabut iman kita. Sebab itu kalau sampai kita tidur pun kita mimpi buruk. Itu permainan syaitan. Jadi sampai kita tidur pun dia masuk juga dalam mimpi, ganggu kita. Gigit kaki, gigit ibu jari, taklah. Syaitan tak mahu jadi gigit ibu jari kita. Tapi dia ganggu kita, emosi kita, pemikiran kita. Dia nak kita simpan dalam dada kita, takut kepada dia, bukan takut pada Allah. Jadi musuh yang tidak berehat. Nafsu syaitan musuh yang tidak ada rehat, tak ada cuti. Apa kerja syaitan? Dia nak cabut iman kita sampai hari kita sebelum kita mati, sebelum roh berangkat meninggalkan tubuh kita. Dia nak usahakan supaya kita masuk neraka tu bukan yang sekejap. Dia nak kita masuk neraka selama-lamanya, yakni dia nak kita buat syirik dan kufur. Kalau tak boleh, dia jadilah rendam dalam neraka sekejap pun jadilah. Jadi dia akan jatuhkan kita ke lembah maksiat. Itulah kerja syaitan. Mereka tak pernah redha dengan ibadat kita, dengan kesalehan kita. Itulah musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Yes. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Allah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan kata-kata alwan.
Mior Rizwan, tahu pun panas neraka dari lensa haba kesan diri mereka. Masya Allah, sahih, betul. Ni metafora ni, kiasan ni, termasuklah sistem demokrasi. Ya, benar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan kata-kata aluan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang memiliki jiwa yang sentiasa tenang, yaitu yang tetap teguh dengan iman dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau berpuas hati, yakni dengan segala nikmat yang diberikan, lagi pula diridai di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Untung orang beriman, roh yang tenang, roh orang beriman. Untung masa dunia, di dalam dunia dulu dia susah payah berkorban untuk agama. Sahabat-sahabat korban untuk agama. Sahabat-sahabat Nabi tinggalkan Nabi yang dicintai di Madinah. Mereka mati ribu-ribu batu jauh dari Nabi. Itu tanda sayang, tanda cinta. Tanda sayang pergi jauh-jauh, mati jauh-jauh. Kenapa nak tunaikan kesukaan orang yang kita cinta? Apa yang Allah Rasul suka? Apa yang Allah Rasul suka? Pergi sampai ke hujung-hujung dunia, buat dakwah, jumpa manusia, sampaikan kalimah la ilaha illallah. Nabi bukan suka kita semayang belakang Nabi. Apabila datang seruan dan keperluan agama, seruan jihad dan keperluan agama, maka kesukaan Allah Rasul, pergilah jauh-jauh, duduklah jauh-jauh, berdakwahlah jauh-jauh, hatta matilah jauh-jauh. Maka akhirat besok Allah letak di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis-jenis puasa. Baik, kita masuk jenis-jenis puasa. Puasa terbahagi kepada beberapa kategori. Puasa fardu, puasa qada, puasa tatawwu'. Sebut, boleh ikut saya sebut. Tatawwu'. Tatawwu'. Jarang kita dengar, mungkin kita dengar puasa sunat. Tatawwu', ana mutatawwi'. Saya buat amalan sunat saja. Puasa nazar, puasa kafarah. Puasa nazar, puasa kafarah. Puasa bukanlah bertujuan melumpuhkan atau membunuh nafsu syahwat. Siapa yang puasa dia niat nak bunuh nafsu, itu tak mungkin. Bukan maksud itu, bukan maksud dia, bukan target dia. Bukan nak lumpuhkan nafsu syahwat, bukan. Bahkan puasa melatih upaya insan mengekangnya syahwat daripada bersifat liar dan lupa akan daratan kehambaan. Jadi nafsu ni, puasa ni dia macam controller, dia remote, dia control. Kontrol apa? Kontrol nafsu. Dia kekang seperti mana kuda dan haiwan tunggangan yang kita letak kekang pada mulut dia untuk kawal dia. Falsafah puasa. Puasa adalah ibadah yang mudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita exploring spiritual awareness. Kita tengok dari sudut philosophy of fasting. Jadi kita tengok apa? Tengok ayat ini berat sikit. Ayat ini berat sikit, kalau boleh sahabat-sahabat, kawan-kawan, insya-Allah sharekan ramai-ramai. Kemudian dengar dua perenggan ini sedikit, lebih sikit tumpuan insya-Allah. Lebih sikit tumpuan insya-Allah. Baik, falsafah puasa. Puasa adalah ibadah yang mudah namun sulit dikerjakan, melainkan jika sudah terbiasa. Bila dah terbiasa, maka ibadah puasa itu jadi mudah. Sebab itu orang Islam tak ada masalah puasa. Sebulan Ramadan senyum saja, lari-lari, lenggang-lenggang, kan? Bagi orang bukan Islam, bagi orang bukan beriman, orang yang tak beriman, puasa setengah hari pun dah jadi berat, jadi beban, separuh nyawa hilang. Puasa ibadah yang mudah, sulit dikerjakan melainkan jika sudah terbiasa. Baik, kepatuhan yang dilaksanakan secara berkala, ketaatan atau ibadah yang dilaksanakan secara berkala dan tetap jadualnya melahirkan adat diri dan waktu. Dia akan melahirkan adat diri dan waktu. Diri kita ada adat, waktu pun ada adat. Apabila
suatu ketaatan itu dibuat secara berkala, ada jadual. Tengok orang yang puasa setiap tahun dia puasa. Sampai sahaja Syaban dia dah seronok nak masuk Ramadan. Sebab dia dah terbiasa. Ini ya. Kemudian mesti lihat semayang. Orang yang sentiasa jaga solat berjemaah di masjid, dia tak ada masalah untuk jaga solat di mana-mana pun. Dan kalau masuk waktu azan, dia dengar azan, hatinya, kakinya menarik-narik dia ke masjid. Hatinya meronta-ronta hendak menunaikan solat di masjid. Kerana apa? Sudah jadi adat diri dan waktu, ditemani oleh iman. Adat dan kebiasaan membentuk kemuwafaqatan ini. Adat dan kebiasaan membentuk kemuwafaqatan sikap dan tabiat. Muwafaqat sikap dan tabiat adat. Adat dan kebiasaan dia akan bentuk kemuwafaqatan sikap dan tabiat sehingga kristal sahsiah diri mukmin akan terbentuk. Hablur ni kristal. Hablur ni yang macam tu. Hablur. Orang jumpa tu yang cantik-cantik tu. Tu hablur. Lebih kurang lah tu ya. Jumpa dalam tanah, dalam bumi, hablur. Berkilau-kilau tu. Cutting dia macam berlian tu. Jadi hablur sahsiah diri mukmin akan terbentuk. Yakni dengan adat kebiasaan diri dan sikap dan tabiat akan membentuk sahsiah kepribadian mukmin. Hubungan dan interaksi di antara iman dan sahsiah. Hubungan dan interaksi antara iman dengan pribadi akan bertambah kuat. Kesedaran dan kemurnian roh bercambah. Kesedaran dan kemurnian roh bercambah sebesar tunas menjadi segunung jazbah ta'abbudiyah. Jazbah ni ialah semangat. Jazbah ni semangat. Ta'abbudiyah rasa kehambaan. Semangat diri bersepuh rasa kehambaan. Jadi dari sebesar tunas bercambah dia dari sebesar tunas menjadi segunung jazbah, yakni semangat yang bersepuh rasa kehambaan. Okey, selesai. Teras manusiawi. Teras ini kita kata empulur. Teras ini empulur manusia, puluh. Dia punya teras, iaitu fitrah insani, naluri insan yang dicipta cenderung kepada akidah, syarak dan akhlak Islam. Jadi naluri kita ni, fitrah kita ni, manusia, potensi dalaman manusiawi kita ini memang Allah jadikan built-in dalam diri kita, cenderung kepada akidah yang sahihah, tauhid lah, cenderung kepada syarak dan syariat dan akhlak Islam. Memang manusia, tiap-tiap bayi dilahirkan di atas fitrah, yakni yang fitrah yang mana terbina dalam diri anak-anak Adam sejak dilahirkan. Fitrah itu, naluri itu memang cenderung kepada tauhid, syariat dan akhlak Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, teras manusiawi yakni fitrah itu sendiri ya, dengan pantas menghantar signal. Fitrah kita, naluri kita ya, akan hantar signal redha dan sedia untuk patuh kepada hati. Sebab Nabi SAW beritahu, idza saluhal jasadu kullu, bila baik seketul daging tadi, bila baik hati maka baiklah semua anggota. Bila buruk hati tadi maka buruklah semua anggota. Ala wahyal qalb, dia itu ialah hati. Jadi hati akan terima isyarat, signal daripada mana? Daripada fitrah, naluri insan yang memang cenderung kepada tauhid, syarak dan akhlak Islam. Terima signal sedia patuh, redha dan sedia patuh. Dan panca indera sama juga terima signal sedia dan patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan ikut, kami akan buat, kami akan patuh. Sebaik sahaja mereka menerima arahan dan ketetapan Tuhan untuk disalin ke bahasa ketakwaan. Jadi apabila datang saja perintah Allah, larangan Allah, maka hati dan panca indera akan menerima arahan dan ketetapan Tuhan untuk disalin ke bahasa ketakwaan. Dia akan buatlah, akan lahirlah, akan terbitlah bahasa takwa.
Daripada diri mana? Daripada diri hati, dari kelaku hati, dan juga daripada kelaku panca indera kita. Ini fitrah. Ini disinkronize dengan fitrah manusia. Fitrah manusia. Samalah manusia ni bila dicipta je manusia, bangsa apa pun, zaman mana pun, bangsa apa pun, zaman mana pun, dia contohnya mencuri. Mencuri ni perbuatan yang dibenci, yang di apa nama? Di sisi manusia, duduk mana pun, zaman mana pun, bangsa mana pun, duduk dalam hutan ke, bandar ke, angkasa ke, duduk dalam tanah ke atau pokok ke, mencuri itu ambil hak dia, ambil hak orang, itu adalah suatu perkara yang zalim atau perkara yang tak elok. Seluruh manusia macam itu. Seluruh manusia macam itu. Begitu juga kita tengok fitrah manusia itu memang sah adanya fitrah manusia, sebab kita boleh melihat dalil. Dalil mana kata manusia itu lahir dengan fitrah? Antara fitrah manusiawi ialah rasa kehambaan itu wujud sejak asal lagi, sedari awal. Kerana itu kita buka lah buku sejarah, mana-mana zaman, tamadun, mana-mana bangsa, duduk tang mana, bentuk belahan mana pun di muka bumi, zaman mana pun, pasti ada rumah ibadat. Pasti ada rumah ibadat. Pasti ada sesuatu yang manusia itu sembah. Sama ada dia sembah objek yang disalah ta'rifkan rububiyat ilahiyatnya, ataupun manusia itu sembah dengan ta'rifan yang dibawa oleh Allah oleh rasul-rasul. Yani Allah Jalla Jalaluh, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Bagi manusia yang tidak sampai atau yang menolak ta'rifan ketuhanan yang dihantar melalui perutusan Anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka menyembah juga. Jadi apabila manusia di dalam hutan yang tidak ada, yang tak sampai perutusan agama, perutusan Islam, mereka sembah semangat hutan, angin, matahari, bulan, bintang. Maknanya memang manusia itu fitrahnya mengakui kehambaan. Itu fitrah manusia. Dalilnya ada masing-masing agama, masing-masing bangsa, zaman mana pun, duduk tak mana sekalipun, dia ada tempat dia menyembah sesuatu. Walaupun sesembahan dia itu batil, tapi dia menyembah sesuatu. Maknanya manusia itu memang mengakui bahawa dia itu hamba, dia itu dicipta, dia nak sembah sesuatu, mana ada Tuhan. Baik, kesimpulan dia, manusia dilahirkan dengan fitrah, dengan teras manusiawi, iaitu naluri yang menyatakan bahawa dia hamba dan dia memerlukan Tuhan. Cumanya takrif. Jadi datangnya Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam adalah untuk memberi takrifan atau pentakrifan semula ketuhanan. Setiap Nabi-Nabi dihantar 124,000 Nabi-Nabi. Selesai. Baik. Kita balik kepada hati, panca indera akan terima arahan ketetapan Tuhan sebaik saja naluri, dan naluri sinkronis dengan naluri ataupun fitrah yang hantar signal sedia untuk patuh. Sedia dan patuh. Lalu lahirlah bahasa takwa. Jadi body language. Kita ada body language. Ada bahasa. Kadang-kadang diam orang itu membahasakan sesuatu. Diam seseorang itu membahasakan. Kadang-kadang diam seseorang itu membahasakan persetujuan. Diam itu tanda setuju. Ya. Jadi bahasa tubuh, body language. Jadi setelah kita menakukan, okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dikasihi oleh Allah, apabila kita menunaikan perintah Allah, solatnya, zakatnya, ibadat, maka kehidupan kita itu, perlakuan kita itu, pelaksanaan kita itu menyatakan atau melahirkan bahasa ketakwaan, berbahasa dengan Tuhan, berbudi bahasa. Baik. Nah, inilah antara corak proses pelahiran insan-insan mukminin yang hebat sepanjang zaman. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perbincangan kita ialah how to understand human fitrah. This one of a discussion. Kita boleh discuss benda ni. Masya-Allah. Kalau AI pun dia boleh detect, dia boleh trace apa yang kita sebut. Hebat. Apatah lagi kita manusia. Terima kasih sahabat-sahabat yang komen. Semoga Allah bagi kebahagiaan hari ini. Siapa yang kongsi, sharekan majlis ilmu, sharekan Quran hadis. InsyaAllah hari ini, insyaAllah dunia akan kongsikan kebaikan dan
dan kebahagiaan yang ada dalamnya hari ini untuk kita, insya-Allah. Sharekan tuan-tuan, sahabat-sahabat, Cik Bunga, Cik Suharus, selamat menjalani sehari lagi Ramadan dengan kegembiraan. Allah bagi keringanan dalam semua urusan, insya-Allah. Jazakallah. Terima kasih Encik Norizan kerana share. Orang yang banyak share kebaikan, hati dia akan bersih. Orang yang banyak share kebaikan, hati akan bersih. Baik. Selesai. Ini selesai. Kitab ini kita Ar-Rufai' Lis-Sha'imin ini di sini kita buat daurah pengajian kitab. Jadi siapa yang mengaji daripada awal sampai akhir, insya-Allah pada akhir tamat khatam kitab ini kita bagi ijazah. Kalau mengaji A itu kulit ke kulit, kita sediakan sijil, insya-Allah, penghargaan, penyertaan dan ijazah, insya-Allah. Jazakallah. Hikmah puasa menurut sains. Yang ini menurut hikmah puasa menurut sains. Saya bacakan. Jadi menurut hikmah ni aksesori yang memang Tuhan buat macam itu. Kita tak boleh buang hikmah. Ada orang kata jangan ibadat kerana nakkan syurga, itu syirik. Ada orang kata jangan solat, jangan ibadat, jangan jadi hamba Allah tu nakkan syurga, nak pahala, itu syirik. Wallahi, kata guru kami yang mengajar hadis, Syekhul Mishkat, kata apa? Siapa yang kata kita ibadat ini bukan nak syurga neraka, bukan nak jauh neraka, bukan nak pahala, tapi nak Allah. Kita nak Allah. Baru tak syirik. Siapa yang nak syurga, dia ibadat nak syurga, dia syirik. Maknanya dia bukan ibadat lillahi ta'ala. Maka orang ni salah, batil. Kerana kalau mengikut pandangan dia ni, pendapat dia ni, maka di sini zat yang awal-awal sekali yang ajar manusia syirik ialah Allah. Sebab apa? Allah sendiri yang menjanjikan syurga, Allah yang sendiri yang janjikan pahala, Allah sendiri yang janjikan terhindar daripada musibat, daripada azab siksa. Allah sendiri yang ajar manusia ini ihtisaban imanan wa ihtisaban, beramal dengan iman dan juga ihtisab, harap ganjaran. Allah perintahkan kita harap ganjaran. Maka kalau kita kata ibadat kerana nak syurga tu syirik, yang mengajar syirik itu Allah dan Rasul. Hati-hati. Jadi hikmah ni ialah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana memang Allah secara sistematik telah menjadikan manusia, tubuh badan mereka, mental mereka, emosi mereka, biologi mereka, Allah jadikan sistem kognitif kita, gugusan, proses, keupayaan berfikir, dan dan sebagainya. Yang itu Allah yang jadikan, Allah yang buat. Dan Allah SWT sebagai device. Dan hikmah itu datang seperti software. Dia boleh run, hikmah itu boleh run. Dalam diri kita ni ada device. Jadi dia boleh run software yang Allah Ta'ala bagi sesuai, matching. Ya. Amalan berpuasa telah menjadi subjek kajian khas dalam dunia perubatan moden. Sebuah pusat kajian telah dibangunkan untuk mengkaji dan memperjelas kedudukan puasa sebagai salah satu kaedah rawatan dan penyembuhan efektif. So pagi ni kita dengar sikit. Tapi tuan-tuan jangan risau. Nanti ada orang kata, Ustaz, hikmah puasa menurut saya ni tak perlu masuk dalam kitab puasa. Dah ada sebab saya masukkan dengan izin Allah. Ada sebab saya masukkan dan ada dia hubung kait yang sangat rapat. Kerana hikmah tu hadiah dari Allah, kita tak boleh buang. Hikmah dari maqasid dan hikmah. Di hujung ni saya angkat dulu yang perenggan akhir. Ya, sebagai seorang Muslim sejati, kita sama sekali tidak memerlukan peragaan bukti. Kita tak perlu bukti. Beriman berarti kita menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa soal dan berbelah bagi. Kita tak menuntut bukti. Kita memang buat kerana Allah. Tapi aksesori dia, hadiah dia, penghibur hati dia, meringankan beban kita, manusiawi kita ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkanlah hikmah dan kebaikan-kebaikan yang boleh dikaji dan diceritakan. Dr. Lani orang Kelantan ni. Dr. Lani J. Brown, PhD, berkata masyarakat ini, apabila masyarakat hari ini apabila diserang penyakit, mereka akan segera ambil ubat-ubatan bagi meredakan kesakitan. Sudah tiba masanya, ini orang bukan Islam ini, pengkaji. Sudah tiba masanya untuk kita mengamalkan suatu pendekatan yang berbeza dengan mengamalkan berpuasa apabila sakit. Jadi bila sakit, puasa. Sakit, puasa. Sampai tu orang yang sakit-sakit kronik,
Antaranya ialah orang yang mengidap kanser. Puasa adalah rawatan yang paling baik. Puasa adalah penawar dan perangsang kepada perubahan metabolisme tubuh dan membantu kerja detoksifikasi serta memperbaiki dalaman tubuh manusia. Itu puasa. Jadi kita dengar kelebihan puasa. Jadi kalau tak ada doktor atas dunia, tak ada kajian pun, kita tetap puasa dengan iman. Puasa juga berkesan menurunkan paras gula dalam darah tanpa membahayakan kesihatan. Kadar kolesterol yang berbahaya menurun manakala kolesterol baik meningkat. Paras lemak badan akan berkurangan sekaligus memberi kesan efektif kepada individu yang mengamalkan diet tanpa memudaratkan tubuh dan kesihatan. Kajian demi kajian telah dilakukan di timur dan barat. Dr. E. Kazim menulis dalam bukunya yang berjudul Fasting and Your Biological Rhythms. Beliau menyatakan bahawa ketika seseorang sedang berpuasa, sejenis kimia asli dari tubuh terhasil dan memberi kesan penenang serta menjadikan minda damai dan riang. Memang orang puasa kalau tak tenang ni dia ada masalah. Dia ada masalah. Jadi puasa ni memang memberi ketenangan. Lapar ni memberi ketenangan pada kita. Jadi dia regenerate kita punya tubuh kita. Sekejap. Ambil sekejap lagi 10 minit. Belum lagi 5 minit. Puasa mampu meningkatkan kualiti tidur seseorang. Sebagai contoh keadaan seorang yang sering berasa sakit kepala atau sakit leher selepas bangun dari tidur, sebaliknya ketika dia tidur dalam keadaan sedang berpuasa, kesakitan itu hilang atau berkurangan dengan kadar yang cukup signifikan. Puasa mengurangkan asid perut, membantu sistem pencernaan, mengurangkan bakteria. Puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan merangsang pengeluaran sel darah putih baharu dan membentuk semua sistem imun tubuh yang amat penting dalam menangkis pelbagai jangkitan kuman dan virus. Puasa meningkatkan prestasi kognisi, gugusan proses minda dan kecerdasan kognitif dan keupayaan berfikir. Ia melambatkan proses degenerasi, mengurangkan kerosakan otak dan meningkatkan pemulihan fungsi selepas stroke. Orang yang kena stroke, puasa tu baik sangat untuk dia. Baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan tentang kelebihan berpuasa. 3 perkara yang menguatkan ingatan dan menghilangkan balgham, gelema. Bersugi gigi, berpuasa dan baca Quran. Kuatkan ingatan, bersugi, berpuasa, membaca Quran. Jadi orang yang tak pandai baca Quran tu silalah insaf, sama-sama insaf dan belajarlah Quran. Banyakkan baca Quran. Daripada banyak bercakap yang sia-sia, lebih baik banyak baca Al-Quran. Hasil dapatan kajian sains, ini tak perlu bacalah. Sebagai seorang Muslim sejati, kita sama sekali tidak memerlukan peragaan bukti. Bukti tak penting. Iman artinya kita serah seluruh jiwa raga kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa soalan berbelah bahagi. Baik tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, puasa penghapus dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Solat fardu 5 waktu. Jadi Jumaat ke Jumaat. Solat fardu ni kena ingat ni. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, sahabat-sahabat lelaki, rijal, jantan-jantan. Solat fardu ni tolong buat berjemaah. Siapa yang solat fardu tak berjemaah, kata Nabi dalam satu hadis, faqad dhalla, sesungguhnya dia sesat. Innahunna min sunanil huda. Innahunna min sunanil huda. Kata Nabi, solat berjemaah itu adalah jalan-jalan, adalah sunnah-sunnah petunjuk. Sunnah-sunnah tunjuk. Man tarakahunna, kata Nabi, man tarakahunna faqad dhalla. Siapa yang tinggalkan sembahyang berjemaah, Nabi sendiri kata sesat. Jadi sembahyang berjemaah jangan tinggal, wahai lelaki-lelaki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Palestin, dia kena bom, dia terperangkap bawah bangunan. Bila dia dapat keluar, masuk waktu, dia terus sembahyang berjemaah. Dia terselamat, terus sembahyang berjemaah. Masya Allah. Jadi solat fardu 5 waktu ni, dari satu fardu zuhur, subuh ke zuhur akan menghapuskan dosa. Sembahyang zuhur akan hapuskan dosa di antara solat fardu tadi. Tapi kena ingat, sembahyang fardu secara berjemaah.
Sebab kalau sembahyang fardu di rumah sah tapi tak ada pahala. Siapa yang sembahyang fardu di rumah, orang lelaki, dengar ya baik-baik. Ini fiqah dia dan ini kehendak Allah Rasul. Siapa yang sembahyang fardu di rumah tanpa uzur, malas, dia tak nak pergi usaha, maka dia telah meninggalkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak susah untuk raih cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada hajat nak jumpa Nabi di akhirat besok. Boleh ustaz sembahyang kat rumah sah je, memanglah sah. Tapi pahala tak ada. Ada hadis ustaz? Ada. Kita boleh muzakarah nanti. Jadi ada hadis yang lagi berat daripada itu pun ada. Nabi kata, aku suka nak bakar, pergi masuk waktu sembahyang, sahabat berdiri, aku nak keluar bawa kayu api bakar rumah orang yang sembahyang dekat rumah, yang dengar azan sembahyang dekat rumah masing-masing. Aku teringin, kata Nabi, aku nak bakar. Tapi Nabi tak buatlah, Nabi rahmah. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak jumpa Nabi, kalau nak fadilat solat fardu yang 5 waktu ni, antara setiap solat tu menghapuskan dosa Jumaat ke Jumaat berikutnya. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarah, penghapus bagi apa-apa dosa yang berlaku di antaranya. Dengan syarat apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Baik sahabat-sahabat, kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat ni, kita pun nak bergerak. Terima kasih semua yang share. Ya Allah, semua yang share majlis ilmu pagi ni, insya-Allah kita tiap-tiap pagi 7 pagi sampai 7.40 kita ada kuliah subuh-subuh nama dia. So hashtag dia ialah kuliah subuh-subuh. Jadi kita nak doakan semoga semua yang hadir pagi ni, yang singgah, yang lalu, yang terlalu, yang join, yang terjoin, ya Allah, Kau bagi rahmat berkat, gembirakan hati-hati mereka, mudahkan perniagaan mereka, mudahkan perjalanan mereka, ya Allah, kasih mereka, mudahkan anak-anak jadi anak soleh, lahirkan daripada rumah-rumah mereka sahabat-sahabat kami ni, ya Allah, anak-anak yang hafal Quran, cucu-cucu yang hafal Quran, berjuang untuk agama.